Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazri Salam. Jadi hari ini saya nak kongsikan berkenaan flow. Okey, tahu tak apa itu flow? Flow adalah aliran pembacaan komik. So, komik ini adalah susunan kotak-kotak panel yang berisi lukisan, kan? Dan ia menyampaikan cerita. Jadi, sebagai pelukis, kita tak dapat nak duduk di sebelah pembaca untuk terangkan macam mana susunan kotak panel, nak baca yang mana satu dulu, nak baca ada banyak kotak panel, mana satu kotak yang kita nak baca dulu, mana yang kita nak baca kemudian. Okey, jadi penting untuk kita menghasilkan halaman komik yang mana susunan panel dia tu kemas dan mudah untuk dibaca. Dia cantik tu nombor 2, nombor 3. First kali, susunan panel komik tu mesti mudah untuk dibaca oleh pembaca. Mudah untuk difahami. Dia mesti boleh faham. Kalau pembaca tak faham apa yang disampaikan oleh pengkarya, kan, memang habislah. Penghayatan akan terganggu dan mesej mungkin takkan dapat difahami atau tak dapat dihadam oleh pembaca. So, penting tau untuk kita faham tentang flow ini, untuk kita make sure flow komik kita tu lancar macam air sungai yang mengalir. Jadi hari ini, dalam video ini saya nak kongsikanlah sedikit tips macam mana kita nak hasilkan komik dengan flow yang lancar. Okey, bila kita melukis komik, tak kisahlah digital ke, tradisional ke, kita sentiasa bermula dengan satu canvas yang kosong atau satu kertas yang kosong. Okey, dan macam mana kita nak isi halaman atau canvas itu dengan kotak-kotak panel, dia depends kepada kreativiti kita. So, how? Macam mana cara kita nak susun kotak panel? Kan? Bila masa kita nak lukis kotak panel bentuk memanjang, bila masa kita nak lukis kotak panel itu tinggi, bila masa kita nak gunakan kotak panel kecil, bila masa kita nak gunakan kotak panel besar, macam mana kita nak tentukan saiz kotak panel tu? Bolehkah kita buat kotak panel segitiga, which is ramai pengkarya muda yang gunakan kotak panel bentuk segitiga? Dah bukan kotak dah, dia segitiga. Kotak ni biasanya petak kan. Jadi kadang-kadang bila baca komik Jepun, ada masa diorang lukis satu halaman tu penuh satu kotak panel. Kita panggil sebagai splash page. Bila masa kita nak gunakan splash page, apa beza antara semua kotak panel ni? Ada juga yang pengkarya lukis kotak panel, contoh macam ni Contoh ni satu kotak panel. Okey, ada watak, ada background. Tiba-tiba dekat sini ada satu kotak panel kecil. Tunjuk, mungkin dia tekan button. Kotak panel dalam kotak panel. Bila masa kita nak gunakan kotak panel macam tu? Okey, pertama sekali, pengkarya kena tahu jenis-jenis kotak panel. Kita kena tahu jenis kotak panel itu adalah alat yang kita akan gunakan untuk kita menyampaikan cerita. Kotak-kotak panel ini adalah alat ataupun tools ataupun kaedah untuk kita sampaikan cerita. So, kita kena tahu semua kaedah yang ada atau semua cara yang ada. Kita kena kenal semua jenis kotak panel. Bila kita kenal semua jenis kotak panel, maka kita boleh lebih berkreatif dalam menghasilkan susunan panel. Okey, contoh. Ini satu canvas. Okey, bila masa kita sesuai gunakan panel tinggi macam ni. Katalah, kan, ni halaman komik. Ada 4 kotak panel. Ni yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Okey, bila masa kita sesuai gunakan panel tinggi macam ni. Bila? Okey, kalau kita nak tunjukkan satu situasi yang tinggi. Contoh, watak sedang berdiri di tempat yang tinggi. Macam ni contoh. Ni watak, ni bangunan. Nampak tak? So, dia nampak macam tinggi. Ataupun kita nak cetuskan perasaan gayat. Contoh, watak kat sini. Berdiri di hujung bangunan. Kat sini bandar. Ni jalan raya, ni kereta. And then ni bangunan tinggi yang lain. So, nak tunjukkan satu perasaan gayat. So, kita sesuai gunakan panel tinggi. Nampak? Kita gunakan panel yang sesuai untuk menaikkan impak cerita. Okey, bila masa kita sesuai gunakan panel panjang. Okey, ni contoh panel panjang. Okey, ni canvas. Kita panjang, panel tu panjang. Macam ni. Okey, ni contohlah. Ni panel biasa. Okey, ni panel panjang. Nampak tak dia panjang? Bila masa sesuai kita gunakan. Okey, kita sesuai gunakan dalam bila kita nak buat establishing shot. Iaitu kita nak start satu-satu. Bila kita nak start satu babak, biasanya kita akan buat establishing shot. Kita nak establish setting. Kita nak tunjukkan karakter tu berada di mana. Mungkin karakter sedang berjalan di sebuah taman. Dalam establishing shot ni, ini adalah permulaan satu babak. Kita akan lukis background yang lebih detail. So, untuk tunjukkan kedetailan itu, kita kena gunakan kotak panel yang lebih besar. Okey, supaya kita boleh lukis dengan lebih detail. So, that's why kita gunakan panel yang panjang atau panel yang besar. Okey, satu lagi kegunaan panel yang panjang ni adalah bila kita nak slow down the tempo of the story. Bila kita nak
perlahankan kelajuan cerita, especially dalam babak-babak yang melibatkan emosi yang banyak. Contoh seorang lelaki yang kecewa kerana cinta dia ditolak. Contoh kan, kita lukis seorang lelaki kat sini. Okay, ni ada pokok, and then daun-daun pun berterbangan dibawa oleh angin. So nampak tak? The whole panel ini nak menunjukkan macam mana lelaki ini sedang kecewa, sedang beremosi. So kita slow down the tempo, sebab bila kita lukis panel macam ni, mata pembaca akan bergerak dari sini ke sini dan dia akan go through the whole panel tanpa ada melompat. Kesan dia seolah nampak macam cerita itu sedang berjalan perlahan. Dia slow down. Mungkin kalau dalam movie kita nampak macam ada slow motion sikit ataupun ada music yang perlahan untuk memperlahankan rentak cerita. Okey, bila masa kita sesuai gunakan panel yang pendek-pendek. Contoh panel yang pendek. Okey, panel yang pendek-pendek sini. Okey, panel yang pendek-pendek macam ni, dia boleh memberikan efek apa tahu? Efek tempo cerita yang bergerak laju. Sebab bila pembaca baca, dia akan tengok panel ni, lepas tu dia akan skip, tengok next panel, skip, tengok next panel. Dia macam skip beat. Dia macam heartbeat. Kan, heart rate macam ni kan. Okey, so makin laju cerita, makin berdebar audience ataupun pembaca kan. So dia punya heartbeat makin laju. So macam itulah juga tempo cerita. Okey, bila makin banyak kotak panel, makin banyak dan makin pendek kotak panel, dia jadi macam makin laju. Dia macam heartbeat juga. Tapi kalau macam tadi tu, kita guna panel panjang, dia macam slow down. Sebelum dia melompat ke next panel, dia slow down. Faham So nampak tak? Beza tak? Penggunaan ataupun efek penggunaan panel pendek-pendek dengan panel yang panjang. Ada beza. Panel pendek ni sesuai kalau kita nak paparkan babak aksi. Babak aksi ni kan dia macam high tempo kan. Maksudnya cerita bergerak laju. Babak-babak action. So kita sesuai gunakan panel yang pendek-pendek macam ni. Tapi kalau babak melibatkan emosi, bila melibatkan babak yang beremosi, kita biasanya slow down the tempo of the story. Kita perlahankan rentak cerita dengan cara banyakkan panel-panel yang panjang macam ni. So nampak tak? Sebagai pelukis komik, kita mestilah boleh justify. Kita mesti boleh jelaskan kenapa kita gunakan satu-satu kotak panel. Kenapa kita lukis kotak panel macam tu? Kenapa kita lukis kotak panel macam ni? Seorang pengkarya yang bagus, aku guna panel panjang kat sini sebab aku nak slow down tempo cerita. And then kat sini aku guna panel tinggi sebab aku nak tunjukkan yang betapa gayatnya watak tu. Kemudian kat sini aku guna panel yang kecil-kecil untuk aku lajukan balik cerita. Contoh macam tu. Pengkarya mesti boleh jelaskan. Bila masa kita sesuai gunakan panel kecil dalam panel besar. Contoh ni satu panel besar. Ada panel kecil kat sini. Bila masa? Ni kita panggil insert panel. Kita boleh gunakan panel yang macam ni kalau kita nak tunjukkan satu aksi yang pendek, satu aksi yang laju. Faham tak? Contoh macam satu babak ataupun satu perkara yang berlaku dengan sangat cepat. Sekelip mata, sepantas, kilat atau sekelip mata. Contoh, kita nak tunjuk yang ada satu watak ni, dia sempat menjeling ke satu arah sebelum dia berjalan ke hadapan. Kat sini kita tunjuk watak tu menjeling. Sini. Kita tunjuk watak tu menjeling kat sini. Okey, menjeling and then terus dia bergerak ke depan. Okey, so watak tu berjalan ke depan. So nampak tak? Ada satu panel kecil kat sini tunjuk yang watak tu menjeling ke kanan kemudian dia berjalan ke depan. So nak tunjukkan yang bila kita guna panel kecil macam ni, dia nampak efek seolah-olah dia menjeling tu sekejap je. Lepas tu dia pandang ke depan balik. Sekejap je dia toleh. Nampak tak? Dia macam toleh sekilas. So efek bila kita guna panel yang kecil macam ni, kita masuk dalam panel yang lain. Nak tunjuk macam benda tu dibuat sekilas. Contoh kita nak tunjuk yang orang tu sempat baling something sebelum dia masuk tangan dalam poket. So dia baling tu sekilas. So kita buat dalam panel yang kecil. Kita gunakan panel insert ni. Nak tunjukkan yang ada something berlaku dalam sekilas. Dalam masa yang sangat-sangat pendek. So kita gunakan panel insert. Okey, jelas Kemudian, bila masa kita sesuai gunakan splash page ataupun double spread. Double spread ni dia 2 halaman terus untuk satu panel. Bila masa, kalau dalam komik One Piece, biasanya pengkarya dia akan gunakan double spread bila momen watak hero Luffy kan, dia membelasah watak jahat. Contoh dia punya pukulan terakhir yang memengsankan watak jahat tu lah. Dia akan ambil terus 2 halaman. Supaya apa? Supaya pembaca puas. Macam tu nampak? 2 halaman terus untuk satu babak ataupun untuk satu panel. Biasanya kita akan gunakan double spread bila babak tu memang sangat-sangat signifikan atau babak tu sesuatu yang dinanti-nantikan oleh pembaca. Contoh babak kemenangan watak. So kita kasih double spread ataupun babak-babak yang dinanti-nantikan lah oleh pembaca dari awal cerita. Kira babak ending atau babak climax. Double spread ni bila babak climax. Babak yang paling penting atau paling genting sekali dalam sesebuah cerita. Okey, ada lagi beberapa tips yang nak kongsikan. First kali, susunan kotak panel yang basic.
Kita kena tahu, walaupun ada beberapa jenis kotak panel, tetapi kita kena tahu susunan kotak panel yang basic. Yang basic mesti dia macam ni, 3 baris. Dia mesti 3 baris. Tu satu canvas kan, satu canvas kosong kita bahagi kepada 3 bahagian. Ni baris pertama, baris kedua, dan ni baris ketiga. So, susunan kotak panel yang asas mesti ada 3 baris. So, kat sini kita boleh isi dengan kotak panel. Depends lah macam mana kita nak sampaikan cerita. Tapi mesti dalam 3 baris ni. Ni yang paling basic sekali. Ni kalau kita nak taparkan babak-babak filler atau babak-babak perbualan biasa kan. Tak ada benda-benda action, emotion sangat. Kita gunakan paneling yang simple macam ni. Simple paneling. Kalau kita nak lukis dia punya kotak panel, make sure dia memang cantik lah. Sebaris-baris. Macam ni. Sekejap saya tunjuk balik Contoh ni canvas. So kita nak lukis kotak panel kan. Okay, first kali kita kena kenal kita kena ada sedikit space putih kat sini. Kat luar. Ni kita panggil bleed area. Bleed dalam lebih kurang 0.2 sampai 0.5 mm. Lebih kurang. Boleh check di Google. Tapi dia ada satu sedikit space. Kita kena biarkan dia kosong. Jangan masukkan subjek kat dalam tempat sini. Jangan masukkan ke watak atau jangan letak teks dialog di kawasan ini. Sebab takut kalau kita publish atau kita cetak, takut dia terpotong. So bleed ni memang kita kena make sure dia dikosongkan. So bleed ni memang kena ada lah. Saya rasa dalam 0.5 mm lebih kurang. Itu kan kecil sangat. Siapa tak sure nanti saya akan confirmkan. Okey, kemudian ni kita punya the real canvas. Dekat sini kita akan lukis dia punya kotak panel. Perasan tak ada lubang-lubang tu kan? Ada macam kita panggil longkang atau gutter. Sekejap dia. Okey, ni just saya tunjuk contoh lah macam ni kita nak buat kotak panel yang simple. Mungkin anda semua boleh buat dengan lebih baik. Pastikan lukis kotak panel guna pembaris untuk kekemasan. Tapi sekarang ni kalau guna Medibank senang je buat kotak panel. Dia boleh terus auto generate. Sangat mudah kalau guna digital. Kalau guna traditional, kena buat measurement sikit. Nampak kotak panel tu. Yang merah ni bleed area, tak payah besar sangat tapi kena ada. And then yang putih ni lah kita punya real canvas kita yang kita akan isi dengan lukisan, dialog dan sebagainya. Bila susunan macam ni, mata pembaca akan baca mana satu dulu. Pembaca akan baca ni dulu. Kemudian ni kan. Kemudian ni. Kemudian ni 4, 5, 6. Nampak? Benda ni tak payah bagi tahu pada pembaca pun. Pembaca akan boleh tahu cara nak baca. That's why penting untuk kita susun dengan cara yang ringkas dan pembaca mudah untuk faham. Kalau kita nak buat susunan panel yang complicated kan. Macam ni. Contoh. Macam ni. Complicated. Kita guna panel dynamic. Boleh tapi make sure pembaca masih boleh faham. Oh, susunan dia macam ini. Kalau kita buat dengan sangat complicated, sangat cantik yang konon kan. Tapi pembaca tak faham pun tak guna juga. Sebaiknya pembaca mudah untuk follow dan faham. Ruang ni kita panggil gutter. Gutter tu longkang. Ni gutter ni. Ni gutter melintang, ni gutter menegak. Okey, gutter, ruang. Okey, kalau perasan, gutter menegak ni dia lagi kecil, lagi rapat daripada gutter melintang kan. Gutter melintang ni besar. Gutter menegak ni kecil. Memang tu satu tips lah supaya mudah untuk pembaca follow. Kalau kita lukis dengan detail, gutter ni akan jadi kita punya breathing space tau. Breathing space ni ruang untuk bernafas. Supaya mata pembaca boleh baca dengan selesa. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Dengan selesa. Kalau kita punya gutter ni longkang ni kecil sangat atau rapat sangat, dia akan jadi sangat cramp. Pembaca mungkin boleh faham tetapi dia tak selesa baca lah. Mata rasa macam sakit mata. Macam tu So, faham tak untuk simple paneling macam ni? Seterusnya, kalau kita nak buat babak aksi, babak yang laju, okey, kita boleh gunakan panel dynamic. Ni saya lukis simple je lah. Panel dynamic. Panel dynamic ni, dia macam biasa tapi dia sengit-bengit lah sikit. Sengit-sengit. Di panel ni sengit-sengit. Nampak tak? Pernah tak nampak panel macam ni kan? So, ni dynamic panel. Okey. Kita sesuai gunakan waktu kalau kita nak paparkan babak yang laju. Contoh, babak kejar-mengejar antara polis dengan perompak atau babak pertarungan. Jangan gunakan dynamic panel ni untuk babak yang slow. Macam babak berbual biasa kan, berbual kat kedai kopi biasa je pun. Tapi kita lukis bukan main sengit-bengit sini. So, tak sesuai. Panel yang sengit-sengit sini, kita sesuai untuk babak yang laju. Kenapa? Okay, sebab panel dynamic akan memberikan efek kamera yang bergoyang-goyang. Perasan tak kalau korang tengok movie, babak kejar-mengejar antara polis dengan perompak ke atau babak yang laju kan, babak aksi, dia mesti ada masa kamera tu akan bergerak, betul tak? Sebab apa kamera bergerak dalam babak yang laju macam tu? Dalam babak kejar-mengejar dan sebagainya. Sebab dia nak memberikan satu sense of balance.
satu perasaan off balance kepada audience. Off balance maksudnya kita tengah tengok, tiba-tiba babak kejar-mengejar kan. Bila gerakkan kamera tu, audience akan rasa macam pening kepala tau. Dia rasa macam dia pun bergerak juga. Faham tak? Dia nak memberitahu apa? Kamera bergerak tu akan memberikan gambaran macam mana perasaan watak ketika itu. Watak tu sedang memandu kereta kan. Kereta tu terhuyung hayang. So kalau kamera bergerak seiring dengan kereta yang bergerak tu, dia akan memberikan kefahaman kepada audience tentang perasaan watak ketika itu. Macam mana dia off balance. So benda tu sama juga bila kita gunakan dynamic panel. Dynamic panel ni dalam komik dia akan memberikan kita perasaan off balance kepada pembaca. So sesuai untuk digunakan dalam babak yang laju, babak yang suspense, babak kejar-mengejar sebagai contoh. So jangan gunakan dalam babak-babak perbualan biasa. Dia akan jadi unnecessary. Tapi still walaupun kita gunakan panel dynamic, tetapi masih lagi, nampak tak? Masih lagi 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Ni bentuk basic. Katalah kita nak lukis kotak panel yang besar sikit. Kotak panel yang besar macam ni. Kan? Okey? Tak ada masalah untuk kita combine baris kedua dan baris ketiga. Atau kita combine baris pertama dengan baris kedua. Tak ada masalah. Okey, atau kita combine the whole baris. Dia akan jadi splash page. Tak ada masalah. Tapi bentuk basicnya adalah mesti macam ni. 3 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Itu kena ingat. And then susunan kotak panel pula dari kiri ke kanan. Ni standard lah kiranya untuk tulisan rumi. Kalau berjepun, bahasa Jepun, tulisan Jawi lain kan, dari kanan ke kiri. Ni untuk tulisan rumi, dari kiri ke kanan. Ni adalah standard pembacaan. Maksudnya kalau kita buat out of standard, pembaca mungkin tak faham. Macam tu. Okey, apa lagi tips nak buat paneling? Okey, bila kita lukis satu halaman komik tu, okey, katalah kita dah bahagikan pada, okey, ni baris pertama, baris kedua, long panel, baris ketiga. Apa kita nak isi dalam setiap kotak panel ni? Bila pembaca baca satu halaman, mata dia akan bergerak dari sini ke sini, ke sini ke sini, ke sini ke sini. Dari sudut atas kiri ke sudut bawah kanan. Ni pattern dia. So bila kita dah tahu pattern mata pembaca bergerak macam tu, so kita kena manfaatkan lah. Kita letak dialog dekat mana? Contoh kita nak letak balon dialog, kita letak di sini. Contoh, muka watak pula di sini. So nampak tak? Kita macam fitkan komik kita tu mengikut macam mana mata pembaca bergerak. Kat sini kita lukis awan. Kat sini kita lukis bangunan. Contoh, memang kita ikut betul-betul arah mata pembaca. Dengan cara ni, pembaca akan mudah untuk follow. Kan? Dia akan tengok dari sini. Dia akan start dari sini, tengok, oh ada teks dialog. Lepas habis baca dialog, mata dia akan pandang mata watak. Pembaca akan tengok mata watak. Akan tengok muka watak. Kemudian baru dia akan bergerak ke next panel. Nampak? Bila kita lukis komik kita tu, mengikut arah mata pembaca, pembaca akan sangat senang untuk follow. Bila pembaca senang untuk follow, dia senang untuk hadam dan faham. Bila dia senang untuk faham, mudah untuk message komik tu masuk dalam hati pembaca. Ini penting. Dengan itu, komik itu akan berikan impak kepada pembaca. So kat sini mungkin lukis rumah kan. Lukisan rumah tu pun memang ikut aliran mata pembaca. Kat sini wataknya. Dan kat sini mungkin dialognya. Nampak? Lepas tu dialog kat sini. Muka watak kat sini. Kemudian kat sini lagi muka watak. Dialog kat sini. So nampak? Kita masukkan setiap elemen dalam komik ni, balon dialog, watak kan, mengikut arah mata pembaca. Macam tu. Nampak? So dengan cara ni, pembaca mudah untuk follow. Tak payah kita nak duduk kat sebelah pembaca terangkan. Mula kau baca ni dulu, lepas tu kau baca ni. Tak payah. Pembaca automatik faham, automatik tahu. Ni sangat-sangat penting. Ni ramai pengkarya fail, walaupun pengkarya senior. Okey, rasa sekian saja kongsian saya, harapnya memberikan manfaat. Terima kasih dan jumpa dalam video tutorial seterusnya.